Mekah masih berdiri dalam jahiliah. Di Madinah, satu pengkhianatan dibongkar. Keputusan besar dibuat, bergerak tanpa perang. 10,000 dihimpunkan secara senyap. Berita sampai ke Mekah dalam kekaburan. Dan sebelum satu pedang pun diangkat, keselamatan diumumkan untuk semua. Subuh di kota Mekah bermula tanpa bunyi peperangan. Tentera Islam bergerak masuk dari beberapa arah, teratur dan terkawal. Arahan telah ditetapkan dengan jelas. Tiada serangan terhadap penduduk awam. Tiada kemusnahan harta. Tiada tindakan tanpa perintah. Mekah tidak dikepung. Ia tidak ditawan melalui ketakutan. Dalam tempoh yang singkat, kota ini berada di bawah kawalan penuh, bukan kerana kekuatan senjata semata-mata, tetapi kerana disiplin dan kepatuhan mutlak kepada arahan. Ini bukan kemasukan untuk membalas dendam. Ini adalah kemasukan untuk menamatkan kekacauan dan mengembalikan ketenteraman. Tidak semua laluan menerima kemasukan ini dengan tenang. Di satu bahagian kota Mekah, berlaku tentangan kecil daripada kumpulan yang enggan tunduk. The fighting ceases now. Look, they lower their swords. What does this mean? Penduduk awam tidak disentuh, tiada pemburuan, tiada pembalasan. Kawalan segera menghalang kekacauan dan memastikan Mekah tidak tenggelam dalam kitaran darah seperti peperangan Arab sebelumnya. Apa yang berlaku hanyalah pengecualian kecil dalam satu kemasukan yang sejak awal lagi dirancang untuk terkawal sepenuhnya. Tumpuan kini beralih ke pusat kota. Di sekitar Kaabah di kota Mekah, berhala-berhala yang selama ini memenuhi ruang suci berdiri tanpa perlindungan. Satu demi satu, simbol jahiliah itu dijatuhkan. Tiada kemarahan, tiada penghinaan. Tindakan ini bukan sekadar pemusnahan patung, tetapi penamatan satu sistem kepercayaan yang telah lama menguasai Mekah. Ruang yang sebelum ini sesak dan tidak selesa mula kembali kepada tujuan asalnya. Kaabah dibersihkan, bukan untuk tontonan, tetapi untuk mengembalikan fungsinya sebagai pusat ibadah yang sebenar. Apa yang runtuh hari itu bukan sekadar berhala, tetapi asas kepada satu era lama yang kini berakhir sepenuhnya. Penduduk kota Mekah kini berhadapan dengan satu kenyataan yang tidak pernah mereka jangkakan. Mereka yang dahulu memerangi Islam, kini berdiri tanpa senjata dan tanpa perlindungan. Tiada ugutan dikeluarkan, tiada senarai hukuman diumumkan. Sebaliknya, satu soalan diajukan kepada mereka tentang apakah sangkaan mereka terhadap layanan yang bakal diterima. Jawapan yang lahir penuh dengan ketakutan dan sisa harapan. Kemudian satu keputusan diumumkan. Pengampunan diberikan secara menyeluruh. Tiada pembalasan terhadap kesalahan lalu. Tiada paksaan terhadap penduduk kota. Tiada hukuman kolektif dikenakan. Pada hari itu, kemenangan tidak ditandai dengan dendam, tetapi dengan pengampunan. Dan disitulah, Mekah benar-benar dibuka, bukan hanya sebagai sebuah kota, tetapi sebagai hati yang dipulihkan. Di kota Mekah, tokoh-tokoh yang selama ini memimpin penentangan kini berhadapan dengan satu hakikat yang tidak dapat dinafikan. Tiada paksaan dikenakan, tiada ancaman dikeluarkan. Apa yang mereka lihat ialah kawalan tanpa kezaliman dan kemenangan tanpa pembalasan. Kekuatan ini tidak memerlukan dendam untuk diakui. Bagi sebahagian mereka, inilah detik keinsafan. Musuh lama tidak ditundukkan dengan kekerasan, tetapi dengan keadilan dan akhlak. Dan dari kota ini, barisan penentang mula berubah menjadi sebahagian daripada perjalanan baharu. Pembukaan kota Mekah menandakan lebih daripada kejatuhan berhala atau perubahan kuasa. Dari kota inilah, Islam tidak lagi bergerak secara tersembunyi, tetapi berdiri sebagai satu sistem yang jelas, tersusun dan terbuka. Mekah kembali kepada peranannya sebagai pusat ibadah dan rujukan umat, bukan melalui paksaan, tetapi melalui disiplin, keadilan dan pengampunan. Apa yang bermula di sini akan bergerak melangkaui kabilah dan wilayah, membentuk satu gelombang dakwah yang mengubah arah sejarah. Pembukaan ini bukan penamat, ia adalah permulaan. Dan dari Mekah, Syiar Islam kini bergerak ke hadapan tanpa dapat dihentikan.